Berita ni betul-betul buat saya terkedu. Kita tengok dulu tulisan yang besar tu. Dia kata apa? Mereka minta 3.6 juta. Lepas habis bayar, keesokannya mereka viral dan report SPRM. Kawan makan kawan. Okey, kita tengok pula pada thread FB ni. Pecacai Yaakob Yusra tahap kebodohan melampau. Read between the line. Maknanya, pecacai akui informer memang ada bukti mengenai salah laku Yaakob Yusra. Lepas dapat RM 3.6 juta, informer kasih viral dan lapor kepada SPRM. Sanggup bayar informer bermakna cuba menutup pekung di dada. Maknanya, penyalahgunaan duit tu kita tak tahu nilai dia tu banyak mana. Apa yang aku nak tahu, adakah 3.6 ni adalah suapan untuk menutup mulut? Okey, kita tengok lagi. Fitnah dah satu hal, namun dalam memfitnah, pecacai akui penyelewengan yang dilakukan oleh Yaakob Yusra. Maknanya benda ni bukan semudah yang kita fikir. Complicated. Jadi kat sini saya minta SPRM membuat penyiasatan secara menyeluruh. Sebab ini bukan sikit-sikit punya cerita. Ini puluh-puluh juta punya cerita ni. Dan duit tu adalah hasil titik peluh rakyat yang menderma kepada Yaakob Yusra. Tapi bila dah jadi macam ni, saya minta sekali lagi SPRM jalankan siasatan secara menyeluruh. Tak kisahlah pecacai ke informer ke, supaya keadilan ditegakkan. Supaya rakyat yang teraniaya, yang ditipu mendapat keadilan yang sewajarnya. Sekian, Assalamualaikum.